بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syarizal, Tuan Haji Wahab dan seterusnya Datuk Supri dan Dr. Fadil Ustaz Dr. Zahazan dan seluruh warga Storm Leaders dan juga Telaga Biru. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada semua orang yang initiate untuk mewujudkan Storm Leaders ini. Jadi kalau nak cerita ringkasnya, pada tahun 2007 saya mula mengacau industri multi-level di Malaysia ni, dan dengan menulis sebuah artikel yang saya tahu akan menjadi satu tumpuan yang agak utama. Jadi saya kira saya semasa mula tahu ada khilaf, tapi saya sengaja mengedepankan pandangan-pandangan yang agak keras, tegas, kerana ingin menyentuh hati-hati orang yang mungkin sudah tenggelam di dalam multi-level yang mereka tidak tahu bagaimana bentuknya dan produknya. Maka daripada situlah saya juga diuji dengan maki hamun yang cukup banyak, sehingga website saya pun telah diceroboh sampai saya sendiri tak boleh masuk dalam admin pada ketika. Dan kemudian hari itu berterusan dengan pelaburan internet. Ya. Dan kemudian bila mana perkara ini berlaku, ramai orang menuding jari lalu mengatakan manakah dia alternatif. Senang untuk cakap haram, ataupun kita mengatakan adanya syubhah, mana alternatif yang telah kita sahkan. Tapi walau bagaimanapun saya sangat faham dengan majoriti sikap orang kita, yang mana mereka apabila tiada, mereka akan menuntut. Bila mana ada kita tawarkan, mereka akan menuduh kita conflict of interest. Maka apabila Tuan Haji Wahab approach saya, sebab saya pun rapat dengan beliau sebagai seorang yang cukup berpengalaman, walaupun katanya tidak sempat untuk menuntut ilmu sijil, tapi ilmu beliau jauh lebih besar daripada ramai di antara kita di sini. Dan saya rasa beliau pun sebenarnya seorang doktor, sebenarnya doktor hormat. Jadi saya sebenarnya suka bila bersama Dr. Wahab ni, Dr. Wahab ni. Kerana beliau seorang yang juga dapat saya kongsi pengalamannya. Jadi dan cukup PR ni cukup A+. Dengan PR ni dan dengan gabungan Ustaz Dr. Zahazan yang warak, saya sangat gembira untuk menyumbang sesuatu, apatah lagi bila mana memang wujud di luar sana gerakan gelombang yang menuntut untuk saya menyediakan. Jadi why not? Jadi daripada situlah lahir Storm Leaders. Dan saya kira bila mana telah pun ada Storm Leaders ni, saya agak memerhati juga di internet sana. Sebab di internet sana ada orang yang sangat anti dengan multi-level. Saya rasa tuan-tuan tahu ada satu blog ni yang sangat anti habis-habisan dia. Semua multi-level hampir semua ditulis, kecuali Storm Leaders ada. Okay. Dia juga selalu semasa sebelum wujudnya Storm Leaders selalu merujuk kepada saya, mungkin kerana hormatnya kepada pandangan dan apa yang telah kita kongsikan bersama dia mungkin tidak merasakan apa-apa kepada Storm Leaders lah. Wallahualam. Kemudian seterusnya adalah Jakim. Jakim juga berjaya saya push bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk mengeluarkan satu guideline, guideline multi-level, dan alhamdulillah telah pun ternyata pada itu sekarang ini ada guideline multi-level yang banyak juga telah pun kita buat, tetapi ada beberapa perkara yang saya bimbang sedikit terlanggar ataupun ada yang Storm Leaders terlanggar. Maka saya dengan segera hubungi Syah tahu saya hubungi dia, suruh cepat-cepat baca ada tak apa-apa yang dia terlanggar, kita perlu ubah. Ya, sebab dia bukan, guideline itu bukan pandangan saya seorang, tapi adalah satu grup. Dan alhamdulillah jika ini tak ada tak ada, alhamdulillah, jadi selesailah di situ. Jadi itulah saja sekadar ucapannya. Cuma akhirnya saya nak berikan sedikit nasihat kepada diri saya sendiri. Apabila kita belum besar ni, mungkin kita belum teruji dengan wang yang lebih banyak, ya. Tapi bila kita sama setiap tahun kita akan membesar dan membesar, ketika itu kesibukan akan memakan waktu-waktu ibadah kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, sesungguhnya Allah SWT kata,
memperbanyakkan harta dan pendapatan kamu itu biasanya akan mampu alhaqu, iaitulah melalaikan kita daripada Allah dan tanggungjawab. Kita akan ada kesibukan, appointment, kesibukan, ada orang di sana di sini. Ada kalanya kita akan memendekkan doa. Kita kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan kegagalan, tapi ujian kejayaan itu dia besar. Apabila kita berjaya, kita merasakan kejayaan dan usaha kita yang hulu hilir, balik pukul 1, balik pukul 3, bangun pukul 5 nak datang pejabat, kita sampai terasakan itulah dia manjanya wajara, iaitulah siapa yang berusaha dia dapat, kita rasakan ia adalah hasil pandan kita. Ketika itu Allah SWT akan bertindak untuk menghilangkan keberkatan dalam harta kita. Lalu kita harapkan kita tidak jatuh dalam kumpulan ini. Allah SWT menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kami nak usahawan-usahawan wanita yang mana perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka daripada tanggungjawab agama mereka. Jadi tanggungjawab agama ini bukan hanya sekadar solat, dan bukan hanya sekadar haji dan seumpamanya, tapi juga adalah zakat daripada apa yang kita dapat, dan juga adalah memperolehi ilmu daripada bahan yang kita jual. Jadi saya lihat tajuk-tajuk JenQ, solusi dan buku-buku yang kita jual memang cukup hebat. Tapi kita tak nak kita ni seolah-olah macam Hima Yasfiru Asfar, Yahdilu Asfar, yang kita menjual buku-buku yang cukup banyak, tetapi kita langsung tidak pun mempunyai minat untuk membacanya. Dan apa yang kita merasakan lebih penting adalah lagi banyak pembeli, lagi banyaklah kita dapat komisen. Kita jangan sesekali merasakan komisen akhirat itu lebih murah daripada komisen berbanding komisen dunia. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.